Apa ni? Nasi kukus apis tu. Dekat Meru Perdana. Dah ada ya. Oh, dah ada. Kami sini buat asin tu sekali. Sini buat asin lah boleh? Boleh kan? Rasa awet banyak minum. Berapa ringgit 14. 2 bungkus RM14. Tak bayar dia kan? Dah. Bau pun sedap ni. Guys, nampak tak? Baru balik tadi singgah. Ada kerja luar. Tengok ada 2-3 orang beratur. Mesti nasi sedap ni. Beli 2 bungkus. Tu 2. Ajak lagi nak try. Tengok dah. 2-3 hari ni ada 2-3 orang, 4-5 orang ni, orang 7 orang duduk beratur. Store tepi jalan je. Tapi sekali lalu ada je orang beratur. Alamak. Lepas tu tak belilah. Tak singgah lah. Hari ni berpeluang singgah. Nasi kukus stall. RM7. Selalu duk makan dekat Ipoh ni RM8. Sohor dah juga dekat ukur dia. Yang ini RM7. Ayam tan. Ada kuah dia macam tu. Kuah gula lah. Lepas tu ada sambal. RM7 dekat Ipoh. Selalu beli nasi kukus dekat Ipoh ni RM8 ke RM7.5 pun ada. Yang ini RM7. Kuah dia. Lepas tu sambal dia. Bagi dah aku pedas kurangkan sikit. Kita tengok dia pergi sejauh mana. Ayam panas-panas lagi goreng tadi. RM7. Selalu beli RM8, RM7.5 ni RM7. Bismillah. Okey, boleh. Tapi rasa tak boleh lari RM8 lah di Ipoh. Tapi boleh lah. Boleh.